Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masa berlalu dengan begitu pantas sekali. Sedar tak sedar kita dah berada di penghujung Ramadan dah. Jadi di bulan Ramadan ni macam-macam perkara kita lalui. Kita ibadah dan sebagainya. Tetapi kita perlu tahu, apakah hasil yang perlu kita dapat bila kita dah habis Ramadan ni? Apa hasil yang perlu kita bawa balik? Jadi hasil yang perlu kita dapat yang pertama sekali adalah taqwa. Allah beritahu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintah, wahai sekalian orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuan dia adalah supaya dapat takwa. Jadi kalau kita tak dapat takwa ni, maka kita tak bawa pulanglah hasil sebenar di bulan Ramadan ni. Dan yang kedua, dan ini yang paling penting sekali, iaitu istiqamah. Kita perlu terus istiqamah. Kita ibadah di masjid, kita pergi solat fardu 5 waktu di masjid di bulan Ramadan, kita perlu teruskan lagi di bulan-bulan lain. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sedikit. Dia solat 5 waktu. Ibadah dia tak banyak mana pun, tapi dia solat 5 waktu, dia mengaji, tapi dia berterusan. Dia lakukan semua ibadah tu dengan berterusan. Bahkan kalau kita tak istiqamah ni, tu tanda amalan kita tak diterima, kata ulama. Jadi semoga kita di bulan Ramadan kali ni kita dapat mencapai hasil kita berpuasa, dan semoga kita semua dapat terus istiqamah beribadah sepanjang masa, bila-bila masa saja. InsyaAllah. Ma'assalamah.